Assalamualaikum semua. Sekarang ni kami on the way balik kampung. Kami gerak jam 12 malam sebab nak avoid jam. Dan Alhamdulillah jalan clear je. Cuma tadi ada sedikit ramai, enjin panas kejap tapi dah settle dah. Lepas tu kami bertemu pula dengan polis yang tengah buat roadblock. Tapi semua okey je. Semua perjalanan kami setakat ni. Cantiknya. Yang nak dipolis ni? Ha? Polis ni kan? Haikal muka takut. Haikal muka takut. Kita tanya apa? Tanya nak pergi mana? Akan cakap lah nak pergi jumpa awet. Pih, pasal bengong. Oh benda. Cakap lah boleh. Ah, Boy ikut family balik kampung. ikut van depan. Ikut van depan. Tak pelik pula dia. Van punya lah besar. Ha? Tak pelik pula dia. Van punya lah besar. Tak lain dengan ayah sekali. Tak fikir. Dia tanya tak dari mana? Dia cakap lah dari mana? Ha. Awak balik jaga SP. Ha. Okey, jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Kan bang? Nak lelak ni. Papa nak lelap jap, ngantuk. Nak kencing. Jam 4.30 pagi, Papa ajak kami berehat sekejap dekat area Tanah Merah sambil tunggu masuk waktu solat subuh. Lepas solat, kami pun teruskan perjalanan semula. Welcome back to Terengganu. Jom kita makan. Tu motor tengah start tu curi je. Basi. Curi buat. Macam dah sedia 7 orang. Kursi tengah-tengah. Ngam-ngam 7. Duduk. Adalah sidang. Air panas 7. Air panas saja. 7. Dah ni makan nasi. Ambil nasi. Siapa nak? Apa? Ya lah tu. Ya. Nama apa lah tak ingat dah. Biji pinyak kita. Tapi pecah dah. Amboi. Bila masa di tempat kamu. Kamu duduk sana. I'm queen, okay? Bahas orang. Kepuk tak ambil dia kepuk. Tak pasal. Tadi yang naik kat dia ada bah satu ni. Bah tadi ada satu bah yang tengah motong ni. Abang laju potong. Laju. Bahaya betul lah. Malam-malam ni banyak lori, banyak bah. Bah paling banyak ni. Banyak. Wah, gerung. Kau ye tidur. Bangun tidur. Ini comel je. Alah dia tidur. Mana pagi. Tamu dah jadi co-pilot. Bahaya dah Haikal dengan drive tu. Tak tengok lah sikit. Okey, pilot. Pak Kiki patut jadi co-pilot. Duduk belakang. Aku duduk belakang ikan duduk jadi. Ui. Yang masa bah laju. Longgang betul. Kalau meninggal sebab pemandu bodoh memang gitu. Betul kan? Kadang-kadang kita dah jaga diri, ada pemandu bodoh. Haikal mana nampak gajah? Ada anak gajah ni kau. Anak gajah ekor ni. Ingat lembu. Kejut kejap. Mak polis kan sudah tu. Baik dia cek-cek gitu je. Kalau dia pincin mampu. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Kuala Terengganu. Macam biasa, first stop mestilah Mari Cafe. Amboi.
Topi. Ni topi hilang lah ni. Bilang lo. Lain lah. Lain lah. Angkat lah. Salam dong. Beli. Siapa nama ni? Ha. Bella. Ni? Kak A. Ambil Kak A. Mana lagi? Ada lagi? Mana? Yang coklat tu ha. Coklat Wah, wow. Lama ngak. Allahu, makan lagi. Inilah dia kalau dah jumpa nasi minyak. Perut dah kenyang pun tiba-tiba boleh lapar balik. Niat asal datang nak jumpa Cik Lin dengan Cik Mi. Nak mengatih minum kopi je. Sekali dengan nasi-nasi, sekali mereka faham. Memang tak boleh bawa bincang bila jumpa makanan favourite ni. Memandangkan masih ada lebih kurang 3 jam lagi sebelum waktu check-in homestay, Papaja kami singgah dulu ke rumah lama. Kami ambil peluang untuk bersihkan apa yang patut. Walaupun badan masih penat dengan perjalanan tadi, tapi kami tetap bersemangat nak kemas rumah. Entah dari mana datangnya kekuatan ini untuk lepaskan semua yang pernah kami simpan. Dulu, terlalu sayang untuk dibuang sebab setiap satu penuh dengan cerita. Tapi hari ini kami belajar untuk melepaskan. Tak nak fikir lagi tentang masa lalu. Cukuplah sekadar kenangan. Sekarang masa untuk terus ke depan. Tengok mol patah kuih hitam ha. Bahaya betul lah. Ini? Kaca. Buang. Tak ada kotak, kaca tak angkat. Mu ni dapur ni. Ya, yang sini. Tahan lah. Jangan pak. Kaca tu. Sayang. Buang. Tepat jam 2 petang, kami pun teruskan perjalanan ke homestay. Dari rumah kami hanya ambil masa lebih kurang 15 minit sahaja. Untuk trip kali ini, kami tak guna Agoda lagi. Kami cari homestay melalui Facebook dan terus berurusan dengan owner. Rasa lebih puas bila tengok sendiri keadaan rumah yang lebih jelas dan detail. Jadi, lebih tenang nak check-in nanti. Dalam mailbox. Dalam mailbox. Cepat Miguel, buka Miguel. Buka Miguel. Inilah homestay. Cepat. Oh, wah, hegeh-hegehnya nak buka. Cepat. Mama panas ni gatal. Buat kerja ni. Aduh, gatalnya. Oh, ada kau buka macam tu tangan baru kita pintal. Buka Bella habis. Okay, jom. Okey, bau wangi. Sebaik tak kepam. Okey. Wah, luasnya. Dapur ada. No aircon in here. Tu ada kipas. Pakai je lah kipas. Pergi cari bilik ada aircon. Bilik ada aircon. Cepat. Kita cop dulu. Cepat. Pasang lampu. Pasang lampu. Ni semua nosok kat aircon. Yeay. Rasanya semua tidur kat sini. Tak nak tidur bilik belakang. Diorang pun tidur bilik sebelah. I sleep here because it's pink. Oh, because it's pink. Wow. Bilik ni tadi Bella pilih ada toilet. Okey lah. Untuk kencing je lah. Nak mandi sempit. Okey, kita mandi kat bilik air belakang kot. Tak tengok bilik air. Mana bilik air belakang? Okay, dia tak ada shower nah. Mandilah sejuk-sejuk. Shower tak ada. Kita masaklah air. Kalau nak mandi air sejuk. Mandi air sejuk, mandi air panas. Alhamdulillah, homestay kali ini memang selesa. Owner pun sangat baik dan mudah berurusan. Masa mula-mula masuk rumah, terus rasa tenang. Rumah bersih, kemas dan bau pun wangi. Harga untuk satu malam cuma RM150. Memang sangat berbaloi. Dapur pun lengkap dengan berbagai kelengkapan. Ada dapur gas, peti sejuk,
penapis air dan juga mesin basuh. Memang cukup untuk kami sekeluarga. Ada 2 sahaja bilik aircon, 1 bilik aircon kami dah ambil. Kamu share lah dengan dia orang. Ada satu lagi di belakang. Single tapi tak ada aircon. Ambil single. Oh sanggup. Assalamualaikum. Sanggup. Gimana? Dia nak duduk bilik tak ada aircon. Pergi. Tu. Dia sanggup pergi bilik belakang. Sanggup. Tengok kita. Panas ha? Panas. Ganu sejuk. Panas ha? Ganu. Mana sini? Okey, rumah dah selesa tapi hidup tak lengkap tanpa wifi kan. Zaman sekarang ni, line slow sikit pun boleh jadi isu besar. Sebab nak stay 3 hari, Papa terus upgrade guna wifi portable yang besar sikit. Hari-hari kerja pakai modem kecil ni je. Kali ni kita bagi padu sikit. Cara guna senang je. Masukkan SIM card, terus boleh guna. Modem ni pun power, boleh guna bateri atau direct plug. Kat rumah kita cucuk je plug sebab nak guna 24 jam. Kalau outdoor, pakai je bateri. Kalau bateri habis, power bank kan ada. Memang tak ada alasan no internet. Okey, dah connect. Malam ni tak bosan dah. Boleh layan movie. Budak diorang ni pun bukan main happy. Aik dah, dia tidur. Lewat dah ni. Oh ya, Koyam, Kiki dengan Aika dah keluar jalan-jalan dengan member diorang. Tinggallah kami 4 beranak je kat rumah ni. Sunyilah sikit. Okey, itu je cerita hari ni. Esok kita sambung lagi. Jangan lupa follow perjalanan kami tau. Bye. Assalamualaikum. Nampak benda tu masuk dalam tingkap. Macam terbang lah konon. Terbang masuk. Terbang masuk tingkap. Lepas tu keluar balik tingkap lain. Wow! Buang. Ambil balik sampah. Buang.